Halo bos, selamat petang, saya Abang Pang. Hari ini kita kedai pun ada tapak yang satu customer trade in. Ini kereta. Tahun 2008, register kat Malaysia 14. Mercedes C200 1.8 auto. Ini import dah, import punya kereta. Ini Jepun spek. Harga cuma jual 18,800. 18,800. Boleh tengok cap masih okey lagi. Tadi saya cek, ini Mercedes W204 lah. W204. Okey, enjin dalam macam ni. Okey, dia pakai kompresor lah. Serupa macam supercharge lah. Supercharge. Aircon ada sejuk. Lepas tu dia punya hose semua ada tulis lah. Ada tulis 204. Enjin 204. Customer ini kereta jauh-jauh datang bawa mari ya. Bawa mari memang kereta ni tak ada masalah. Lepas tu dia ada lain sikit sebab dia Jepun spek mah. Tayar sport ni sudah besar lah. Disc brake ada lubang punya. Mercedes nampak. Ni ada Mercedes lagi. Okey, tahun 2025 ini tayar. Tadi saya ada cek sebelah sana lah. Avantgarde S. Dia punya side mirror ini sinar besar-besar punya. Lepas tu dalam macam ni ya. Dalam semua leather. Warna hitam. Sini, kat sini. 204. Jepun punya tulisan. Ada input dari Jepun lah. Dalam aircon sejuk, engine gearbox ada masalah. Dia sebenarnya steering lain sikit lah. Sebab dia import mah. Ada pedal shift dia kecil punya. Kalau sini punya dia 4 segi. Dia ada 4 kaki punya. Mileage dia 190 lebih. Kat sini. Okey, ini semua radio semua ada lah. Semua ada function. Masuk gear semua okey. Sini ada sikit cala lah. Sini ada sikit cala. Lain-lain punya tak ada crack, tak ada apa. Cuma kotor aja. Belakang macam ni. Sebab dia kalau original punya leather memang banyak tahan lah. Dia hard leather mah. Hard leather memang banyak tahan. Belakang macam ni. Sebab tadi kita cek tahun 2008 tahun 2014 register kat Malaysia. Mercedes C200 1.8K Jepun spek. Harga jual 18,800. Kalau bos-bos dan kawan-kawan siapa tengah cari satu Mercedes import punya CBU, kita sini ada sebiji. Baru tapak. Kalau ada apa murah-murah kita, saya akan video lagi. Thank you bos, thank you.